بالهدى ودين الحق يجره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bercerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih lagi dipanjangkan usia untuk bertemu di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini bagi menunaikan solat subuh secara berjemaah dan berada dalam majlis ilmu. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, memberkati, meridai, dan moga kita istiqamah di dalam kebaikan dan ketaatan ini sehingga kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala beroleh keridhaan-Nya dan syurga-Nya yang tertinggi, insya-Allah. Amin. Sayyidina Uthman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim, satu orang yang dihormati, bahkan memiliki hubungan kerabat yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW sangat memuliakan Sayyidina Uthman bin Mas'ud radhiyallahu anhu sewaktu dia hidup. Dia adik-adik Nabi sebelah mak Nabi. Namanya Sayyidina Uthman bin Mas'ud. Hari dia meninggal dunia, hari dia mati, Nabi SAW pergi ziarah dia, dan Nabi masuk melihat jenazah dia. Nabi peluk dia dan Nabi cium di antara dua mata. Dia kalau orang mati, kita orang mati kita cium pipi, cium dahi, tak apa. Cuma Nabi SAW bila Nabi ziarah Sayyidina Uthman bin Mas'ud, Nabi cium dari tengah-tengah ni, di antara dua mata, tengah-tengah. Samalah hari Nabi wafat, hari Nabi meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar duduk di luar kota, Madinah. Dapat saja berita Nabi wafat, patah balik dia. Maka bila dia patah balik, dia ziarah jenazah Nabi. Benda pertama yang dia buat, dia cium dahi Nabi di antara dua mata, sama sebagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW. Dia cium di antara dua mata, tengah-tengah dahi, tengah-tengah. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Uthman bin Mas'ud wa huwa mayyitun fakashafa an wajhihi wa baka
summa qabla ma baina 'ainayhi, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi telah datang menziarahi Sayyidina Osman bin Maz'un. Nabi membuka wajahnya yang diselimut dengan kain wa baka. Lalu Nabi SAW menangis. Nabi pergi ziarah dia, orang meninggal ni, kita duduk kain dengan muka, duduk muka dia dengan kain itu. Nabi masuk, kata Sayyidina Aisyah, Nabi buka wajah dia, buka muka dia. Nabi tengok saja muka dia, wabaka, Nabi menangis. Tumpah air mata Nabi. Nabi sayang dia. Dia antara orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, antara orang awal yang masuk Islam, antara orang yang disebut as-sabiqun al-awwalun. Di dalam surah At-Taubah disebut tentang as-sabiqun al-awwalun, di antara orang-orang yang layak masuk syurga, orang awal masuk Islam, antara orang-orang terawal masuk Islam yang ada kemilikan untuk masuk syurga. Tak pasti ini, tapi antara orang-orang awal, Nabi bagi gambaran orang-orang awal yang masuk Islam, yang terima tentangan, siksaan, halangan dalam mengamalkan Islam di bumi Mekah. Antara orang yang menerima ujian yang besar di dalam hidup sebagai seorang Islam waktu itu. Maka Nabi tengok muka dia, Nabi riawakan ayat mata tu adalah seorang tak ini. Kita ni kalau riaw Nabi ya, hilang pala. Kemudian fakasyafa wajhihi wa baka, Nabi tengok muka dia, Nabi riaw. Summa qabla ma baina 'ainayhi, kemudian Nabi mencium di antara dua mata Sayyidina Osman bin Maz'un. Nabi cium tengah-tengah antara dua mata. Bila Nabi buat macam tu, ada satu perempuan namanya Sayyidatina Ummul A'la. Dia ni orang perempuan Ansar. Apa hubungan dia dengan Sayyidina Osman bin Maz'un? Bila Sayyidina Osman bin Maz'un berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, selai sepinggang hijrah, rumah pun tak ada. Bila dia sampai di Madinah, Nabi cari keluarga angkat. Dalam bahasa kita ini disebut Nabi mempersaudarakan orang Muhajirin, orang Mekah dengan orang Madinah, orang Ansar. Orang tak ada rumah, waktu itu masjid, boleh tidur ke masjid, cari keluarga angkat, dipanggil saudara se-Islam antara orang Mekah dengan orang Madinah. Maka Nabi jadikan Ummul A'la ni antara yang dipersaudarakan, jadi adik-beradik angkat. Hidup di rumah dia sama macam orang lain, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dengan Sayyidina Sa'ad bin Ubah, api duduk rumah orang tu, jadi saudara angkat. Itu yang dinamakan Nabi mula-mula sampai di Madinah, antara benda yang Nabi buat masjid. Yang kedua, mempersaudarakan orang Mekah dengan orang Madinah. Maka Sayyidina Osman bin Maz'un ini dipersaudarakan dengan Ummul A'la. Maka di rumah dia, bila Nabi pergi ziarah, Ummul A'la ni yang menyaksikan, yang melihat Nabi cium antara dua mata Sayyidina Osman ini, dia pun kata, fasyahadati alaika laqad akramaka Allah. Dia kata, aku menjadi saksi, wahai Osman, bahawa Allah telah memuliakan kamu. Hadis ini adalah riwayat Al-Bukhari. Nabi kata,
Umul A'la ni, bila dia tengok macam tu, dia kata, aku menjadi saksi, wahai Osman, bahawa Allah telah memuliakan kamu. Kita berziarah orang mati, bila kita tengok orang mati, kita tengok ramainya orang, ramainya orang main ziarah dia. Kita berkata, ahli syurga ni, Allah telah memuliakan dia ni. Bahasa tu betul lah, tapi Nabi tak bagi kata macam tu. Bila dia kata macam tu, Nabi pusing belakang. Nabi tengok muka dia, tengok muka Umul A'la. Nabi kata dekat dia, macam mana hang boleh tahu Allah telah memuliakan dia? Ayat ni tak boleh jawab dia. Maka Nabi tanya dia, macam mana hang boleh tahu bahawa Allah telah memuliakan dia? Ayat ni para ulama hadis kata Nabi cuba mendidik Umul A'la, cuba mendidik kita semua bahawa kita tak boleh tahu lagi macam mana nasib kita di alam barzakh dan nasib kita di padang mahsyar. Tak tahu. Dan kita tak boleh buat satu kerja, sebut satu benda yang ke depan. Tak boleh. Yang kita pun tak tahu. Kata Nabi SAW, wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'al bi wala bikum. Nabi pun kata dekat dia. Nabi kata, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, aku Nabi, dan aku sendiri pun tak tahu apakah yang akan dibuat oleh Allah Ta'ala kepada aku dan kepada kita semua selepas kita mati itu. Nabi pun kata, aku ni Nabi, aku pun tak tahu nasib aku esok, dan aku pun tak tahu nasib hampa semua. Hadis ni ada dalam Sahih Al-Bukhari. Terkejut dengan teguran Nabi SAW ni. Kejut dia. Kita bila kita tengok orang mati meninggal, memang macam tu lah. Sebab tu dipanggil satu istilah dalam agama ni, dipanggil tafa'ul. Ingat? Dia panggil tafa'ul. Tafa'ul ni kita kena letak ayat depan. Moga-moga. Tafa'ul ni satu doa. Moga-moga dia syahid. Itu boleh. Saya tengok Ustaz Bakar meninggal, saya pergi mayat jenazah. Alhamdulillah. Maka kita boleh sebut Yarhamuhullah, maka Allah Ta'ala merahmati Tok Ustaz Bakar. Mengajar di sini dulu, kita mengajar di rumah Tok Cik Dwi ni. Mengajar rumah Tok Cik Dwi sebelum ada masjid. Kemudian main mengajar kat masjid daripada belasan tahun, awal umur 20 tahun Ustaz Bakar mengajar dekat Bayar Sari sampai dah umur 66 tahun. Punya dah lama. Dan saya baca tulisan tok-tok guru lain. Dia kata Ustaz Bakar ni daripada mengaji dulu, dia duduk satu pondok dengan Ustaz Asfawani. Dia duduk satu pondok dengan Ustaz Asfawani 6 tahun dekat pondok lain. Kemudian habis mengaji dengan Tok Jumat. Sebelum tu dia pergi mengaji tempat dia dulu, lepas tu pergi mengaji pondok lain. Mengaji, duk mengajak tu, duk pergi mengaji. Duk mengajak tu, duk pergi mengaji sampai ke mati. Walaupun dia buka pondok tahun 2010, dia buka pondok, dia masih duk mengajak dekat pondok lain sampai lah dia mati, sampai dia mati. Walaupun dia dah ada pondok dah, duk pergi mengajak di pondok lain
sampai dia meninggal dunia. Saya baca tulisan Dr. Guru lain, dia tulis itu Ustaz Bakar ni hidup dia mengajar, dan kuatnya dia mengajar sehari kadang sampai 3 tempat dia mengajar. Pagi dekat Sungai Petani, tengah hari tu ada belah kulit, malam tu ada belah Minang. Orang duk main dia, memang hidup dia punya. Kita tengok tu, dengan orang semayang ramai ni, bahasa kita syurga. Tapi Nabi tak bagi kata macam tu. Nabi suruh tafa'ul, moga-moga syurga. Dia kena letak perkataan ni. Ummul A'la ni, bila Nabi kata wallahi la ma'adri ana Rasulullah ma yuf'al bi wa la bi. Nabi kata aku ni Nabi, aku pun tak tahu macam mana Allah Ta'ala akan layan aku esok. Itu bahasa Nabi, kita pun tahu lah Nabi Yahudi. Tapi Nabi nak bagi teguran, satu didikan, satu nasihat. Nabi kata aku pun tak tahu nasib aku lepas mati esok, dan hampa pun tak tahu nasib hampa esok. Ummul A'la kata, fa wallahi la azka ahadan ba'dahu. Kata Ummul A'la, lepas daripada Nabi tegur aku tu, lepas pada tu, wallahi demi Allah, lepas peristiwa tu aku tak puji siapa-siapa dah lepas daripada itu. Melainkan aku akan letak perkataan, moga Allah Ta'ala merahmati dia, moga Allah Ta'ala ampunkan dia, moga Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Moga dia panggil tafa'ul. Waktu mati orang, walaupun dekat Palestin, mati dia, kita tahu dah dia mati syahid. Mati syahid ni masuk syurga, tahu tak? Pun nak kena sebut moga-moga dia masuk syurga. Sebab Nabi SAW bagi tahu kita semua, siapa-siapa yang mati syahid, ni mati syahid tu ranking nombor 1. Siapa yang mati syahid dalam keadaan ada hutang, Allah Ta'ala haramkan dia masuk syurga. Hutang lumpang jadi mana-mana hutang lumpang. Maka dalam keadaan ada hutang tak boleh masuk syurga, kena minta halal ke orang itu. Kalau tidak, diharapkan syurga walaupun alim. Dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ni cerita kat kita semua, sebagaimana dalam syarah para ulama, ada orang alim hafal Quran, hafal hadis, hidup ni tak ada buat jahat orang, hidup ni buat baik saja, tapi dia pernah mengguriskan hati mak dia pernah buat satu benda yang menyebabkan dia berdosa dengan mak dia. Satu saja dosa dia. Bila ditimbang segala amal dia, semua bagus. Tapi kerana dia ada dosa dengan mak dia, bukan dosa ditumbuk muka apa semua, dosa menyebabkan mak dia kecil hati dengan dia. Dia tak boleh masuk neraka sebab dia baik, dan dia tak boleh masuk syurga sebab dia ada dosa dengan mak dia. Maka dia dipenjarakan di tempat antara syurga dengan neraka. Dia dipenjarakan tengah-tengah tu, nama dia Al-A'raf. Tak boleh masuk syurga lah. Imam Al-Qurtubi sebut dalam tafsir Al-Qurtubi, dia satu orang yang alim, satu orang yang soleh, satu orang yang bagus, hidup ni baik, ada hutang. Masuk dalam kubur, dia tidak diazab sebab dia baik, tapi dia tak boleh dapat nikmat syurga sebab dia ada hutang. Maka dia dipenjarakan. Di penjara tu
tak boleh dapat nikmat hidup ni buat baik daripada muda baik sampai mati baik, tapi tak boleh dapat nikmat syurga sebab ada hutang. Itu dibagi satu kesengsaraan. Tunggu baik pun tak dapat, apa pun tak dapat, hidup 50-60 tahun jadi orang baik tapi tak boleh dapat nikmat syurga. Satu kesengsaraan. Oleh itu kita kena memahami hadis ini berkaitan dengan apa yang disebut dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Ummul A'la, lepas peristiwa tu aku tak puji siapa-siapa. Tak puji dah. Sebab Nabi tegur duduk tak lama lepas pada tu, satu malam Ummul A'la mimpi melihat mata air yang mengalir. Bangkit pagi, dia pergi cari Nabi SAW. Perempuan ni, Sayyidatina Ummul A'la. Maka dia, malam tu dia mimpi, dia nampak tempat tu cantik, ada ayam mata ayam. Dia bilang, Nabi, tak hati-hati ayam mata ayam. Dia pergi cari Nabi, pagi-pagi buta, dia pergi cari Nabi SAW. Esoknya, dan dia tanya Nabi SAW, apa takwilan, tafsiran mimpi ni? Kata Nabi SAW, Zaki amaluhu yajri lahu. Kata Nabi SAW, itulah amalan Sayyidina Uthman bin Mas'ud yang terus mengalir pahala untuk dia tak mati. Hidup dia berdakwah, hidup dia beramal, hidup dia ikut kuliah Nabi SAW, hidup dia perang, hidup dia sedekah tak berhenti, hidup dia sembahyang jemaah tak berhenti. Sayyidina Uthman bin Mas'ud orang paham. Nabi beritahu apa yang anda tengok dalam mimpi itu, itulah pahala pencet kubur dia yang dia terima tak berhenti-henti. Para ulama bagi tahu kita semua, gambaran itu gambaran ahli syurga. Sebagaimana disebut dalam hadis Iza mata ibnu Adam, apabila mati seorang anak Adam, inqata'a amaluhu, terputus segala amalannya, illa min salas, kecuali 3 benda. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya lama. Datuk Yusuf Al-Qardawi karang sebuah kitab, tajuk dia Fiqhul Awlawiyat. Fiqh berkaitan dengan apa benda yang hampa nak buat dulu, apa benda yang hampa buat pahala dia banyak. Dia karang kitab tajuk Fiqhul Awlawiyat, fiqh keutamaan. Nak buat mana dulu? Orang main buat kutipan derma, saya ni nak minta derma sikit lah, nak buat kenduri dekat pondok. Duduk lepas dia umum, ada pula orang dia umum, saya nak minta derma, abuat nak beli tanah 1 kaki RM10, nak buat masjid, nak buat mahat tahfiz. Duit kat tangan dah RM10. Derma bagi makan jadi bagus, sebab ada hadis wa it'amut ta'am, di antara anak kunci syurga ialah jamu orang makan, jamu orang baik-baik makan. Bagus. Hadis satu lagi sebut sedekah yang pahala panjang, sedekah jariyah, beli tanah, buat masjid, buat rumah anak yatim, buat mahat tahfiz, pahala panjang daripada hak makan ini. Maka dibagi fiqh awlawiyat. Mana yang nak dipilih? Pilih yang pahala panjang, yang namanya jariyah. Tapi kalau duit ada lebih, bagi lebih orang. Kalau duit ada sikit, dia suruh pilih macam ni. Maka dalam isu ini, Sayyidina Uthman bin Mas'ud sepanjang dia hidup, banyak jariyah yang dia buat.
Dan dia satu orang pahlawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berhijrah 2 kali. Maka dia berhijrah yang pertama ke Habsyah, kemudian dia berhijrah pula ke Madinah. Hidup dalam keadaan sentiasa berdakwah, sama ada di Habsyah dan berdakwah di bumi Madinah. Maka pahala dia mengalir. Kita tengok hadis ni. Bagi Imam ini suruh saya bicara hadis. Hadis ni mendidik kita semua bahawa kita bila tengok orang meninggal dunia, orang mati, kita boleh puji dia, tapi berlebih dengan tafahul, supaya kita doa harap moga-moga Allah Ta'ala kurniakan syurga dengan kebaikan yang dia buat sepanjang hidupnya. Baik, ini yang disebut di dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahawa Nabi SAW sekalipun Nabi sendiri, Nabi tak berani jamin tentang apa yang akan berlaku di alam barzakh dan apa yang akan berlaku di padang mahsyar, kerana setiap orang kita tak tahu dia hidup tu ada apa dosa dia, ada apa hutang dia, ada apa masalah dia. Contoh hadis Nabi kata, la yadkhulul jannata qati'un rahim, tidak akan masuk surga orang yang putus silaturahim, yang gaduh di balik. Tak cakap, salah sekerak tak cakap, salah tanah tak cakap, salah kodrian tak cakap, salah bila kambing makan dalam pokok dia, sepupu tak cakap. Tak masuk surga. Apa tu Nabi tak bagi cakap? Nabi suruh kita hanya moga-moga. Tak faham. Walaupun kita tengok dia alim, walaupun kita tengok dia penceramah lah, dia imam lah, oh bergaduh di parti perasa, tak cakap, kita akan tahu hidup dia, keluarga dia. Sebab tu hidup dalam dunia ni kita boleh tengok baik orang buat, tapi di sebaliknya kita tahu. Tu Nabi sendiri sebut benda ni. Lepas tu kita nak puji orang, pujilah dengan berlapis. Walaupun ada hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata, jika kamu melihat seseorang itu berulang alik 5 waktu ke masjid, saksikanlah bahawa dia orang yang beriman. Ada hadis. Walaupun dalam keadaan macam tu, hari mati, Nabi tak bagi kata Allah telah memuliakan dia. Sebab kita tak tahu, tak apalah cerita dia, patah balik cerita kita. Kalau Sayyidina Osman bin Maz'un macam tu, kalau kita tahu itu sahabat Nabi, pahlawan, siapa orang mimpi ni, hidup dia dalam keadaan sentiasa berjuang untuk Islam pun macam tu, Nabi tak bagi komen apa-apa. Bayangkan kita ni, torilah, tori. Maka orang yang mati, alhamdulillah mati dah. Lagi terus sangat. Kita orang tunggu mati bila nak mati. Mati tu lah surga. Baik, itu satu benda. Perkara yang kedua, bersangkut paut dengan kisah tadi untuk kita. Nabi SAW bagi tahu kita semua dalam sebuah hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata Nabi, ma min muslim yamutu, setiap orang Islam yang meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, kata Nabi, bila mati satu orang dan jenazah itu disembahyangkan oleh 40 orang lelaki, 40 orang lelaki, sebahagian ulama mengatakan rajulan, laki dan perempuan kan 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an illa syufa'u fihi. Siapa-siapa yang tinggal dunia, jenazah dia disembahyangkan oleh 40 orang, orang yang tak pernah mensyirikkan Allah Ta'ala,
disemayangkan oleh orang yang benar-benar soleh, oleh orang yang benar-benar beriman, yang tak pernah buat benda khurafat, tak pernah buat benda pelik-pelik. Orang Melayu kita ni macam-macam khurafat je. Nak pergi haji dah, kita naik kereta, lepas baca doa semua, jalan. Jangan tengok rumah. Dia nak tengok rumah. Dia sempur kena tengok rumah. Sabi buat haji tak sempurna, teringat rumah. Dia semua serabut. Kalau lupa barang, jangan patah balik. Telefon orang pihak. Tak apa lah nama telefon. Dia dulu. Ini semua cerita tidak mempercayai qada dan qadar Allah Ta'ala. Maksudnya tak khurafat. Tak kalau patah balik ni, orang tua kata accident. Orang tua kata, Quran kata hadis kata macam mana? Nabi kata siapa-siapa yang mati disembahyangkan oleh 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, yang tak khurafat, yang tak pergi jumpa untuk umum boleh-boleh lah. Jangan lebih buat benda-benda. 40 orang sembahyang jenazah kita, maka solat yang mereka lakukan itu dapat memberi syafaat kepada orang yang mati. Waktu kita tengok jenazah-jenazah orang-orang alim, orang mati, bukan minta 40, 4,000 orang, 2,000 orang. Dari hadis ni kita tahulah dia bagus. Walaupun hadis ni macam ni, Nabi tetap suruh kita tafa'ul, moga-moga. 40 orang. Satu, kalau ada orang mati apa yang macam ni, kena cari kan orang-orang yang bagus. Kalau ada 40 orang ke atas, sebab dalam 40 itu ada ashabul juga. Yang ni dia mau 40 atas ashabul tu. 40 orang bagus ni ada, 40 di subuh tak semayang, tak mau. Hak 40 orang semayang tu yang orang bagus, tak teruk lagi kat kampung mana-mana ni. Menurut saya di Singapura, dia main angkat jenazah, dia harap tak masuk semayang jenazah pun. Dia tunggu kat luar lah ni. Satu hal pula, puas kita suruh. Dia nak 40 orang yang bagus. Baik, 40 orang ini disebut oleh para ulama supaya dibuat 3 saf atau dibuat 5 saf. Ini disebut dalam hadis bagi kita semua. Sajalah ada 3 orang saja makmum, 3 orang itu imam seorang, makmum yang pertama, saf pertama, makmum yang kedua, saf kedua, rapat lah yang jenazah, saf yang 3. Walaupun ada 3 orang, 3 saf dia. Kalau ada 5 orang pun 3 saf. Kalau ada 7 orang pun 3 saf. Kalau ada ramai lebih daripada 5 saf, tak payah kira orang, tak payah tunjukkan ramai. Kalau sikit, buat 3 saf. Berdasarkan hadis riwayat Ibn Abbas. Dan dalam satu riwayat yang lain, kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, jika jenazah itu disolatkan oleh seramai 120 orang dan ke atas, inilah yang lebih afdal, lebih bagus. 120 orang, 40 orang terbaik, 120 orang afdal, sangat bagus. Kalau disembahyangkan 120 orang dan kata, satu ulama bagi cadangan, bagi cadangan. Sembahyang jenazah ni bagusnya waktu nak sembahyang fardu. Kalau jenazah tu taklah lama sangat, meninggal malam ke apa, kalau kita tahu orang tahu mana ramai, ada 40 orang waktu sembahyang zuhur, kalau boleh adjust sembahyang jenazah tu lepas zuhur, sembahyang jenazah tu lepas asar, sembahyang jenazah tu lepas orang sembahyang subuh, okey.
Ejaz supaya kena dengan waktu sembahyang fardu, waktu orang ramai yang boleh ada 40. Tapi kalau kampung kita ni orang boleh cuti, biasa-biasa boleh cuti sebab motor tak payah minta cuti kan? Dia boleh cuti sendiri kan? Pukul 10 boleh ada 40 orang kata apa 10. Kalau pukul 8 tak ada orang motor, ada 4 orang kan? Tapi kalau boleh 40 orang kata, kita susun supaya boleh 40 orang kata. Tak kira siapa lah. Kalau Nabi kata kalau 40 orang kata, yang 40 orang ni orang bagus-bagus. Maknanya orang yang tidak bersirikkan Allah Ta'ala, yang tidak melakukan khurafat. Zaman kita ni tak banyak orang khurafat pelik-pelik ni. Dulu pelik-pelik ke, khurafat dia percaya macam-macam, belalang lah, pola segala bagai. Lah ni elok lah. Agar dalam keadaan macam ni, kita cari susunan supaya boleh dapat syafaat. Kerana Nabi SAW sendiri bagi tahu kita semua, kalau ada 40 orang ke atas, 40 tak apa, 40 okey lah, 40. Nescaya jenazah itu mendapat syafaat. Maknanya dia ringankan sikit lah. Ringan sikit. Maknanya kalau ada masalah, ringan sikit lah. Hari ini kita cerita tak kenal dengan kita. Kita tak apa, 5 orang tahu. Esok kita mati, kita tahu. Hari ini kita tak apa. Hari ini. Esok hari kita yang jadi mayat. Jenazah tahu siapa yang semayang jenazah. Tak cek jenazah. Kau tahu. Satu siapa yang mati dia tahu. Siapa yang mandi jenazah. Satu ada orang yang pesan, orang ni mandi jenazah dia. Ada hadis Nabi, hari anak Nabi meninggal, waktu nak turun dalam kubur, Nabi beritahu, ada siapa ada yang rasa semalam langsung dia tak buat dosa, turun dalam kubur. Nak sambut jenazah pun Nabi tak bagi sebarangan orang sambut jenazah. Kita asal masukkan dan ditanam. Nabi siap tanya dia ada tak siapa yang rasa semalam langsung dia tak buat dosa, turun sambut jenazah anak Nabi. Semua dia. Itu sahabat Nabi, semua dia. Tiba-tiba ada seorang sebut, ya Rasulullah, saya rasa saya semalam tak buat dosa. Terang kan. Hari kita ada pembina apa lah. Sebab pergi sampai kat kubur, orang tunggu dah. Hantar yang semuanya itu. Satu kalau bagus je, kata para ulama, yang sambut jenazah dalam kubur tu anak dia orang bagus lah. Orang mana orang yang soleh, anak-anak dia yang sambut, kawan dia. Nabi kata, orang sahabat yang baik ni, dia semayang jenazah kawan dia dan dia hantar kawan yang sampai ke liang lahat. Kalau tak ada anak-anak dia, kita kawan dia, kawan baik dia, kita sambut jenazah dia, masuk ke dalam liang lahat. Ini diajak oleh Nabi SAW supaya semua orang yang terlibat ni, orang bagus-bagus, semayang jenazah orang bagus, orang yang bawa dia pergi kubur orang bagus, yang sambut dalam kubur orang bagus. Sebab tu dalam ramai-ramai sahabat Nabi, ada sahabat Nabi yang Nabi bagi tahu letak mayat dia, aku nak turun kubur. Oh, semua orang suka orang. Sebab tak semua orang yang Nabi sambut jenazah. Dalam riwayat kata ada 6-7 orang saja. Orang yang Nabi turun dalam kubur, Nabi sambut jenazah, Nabi buka. Satu kemuliaan, satu kemuliaan antara isteri kepada Abu Talib. Abu Talib mati tak Islam, isteri dia mati Islam. Maka Nabi sayang sangat sebab waktu Nabi kematian mak ayah atu yang jaga Nabi ni Abu Talib dengan isteri Abu Talib. Isteri Abu Talib masuk Islam. Hari dia meninggal dunia, Nabi yang sambut jenazah dia dalam kubur dan Nabi yang letak dalam liang lahat. Satu kemuliaan untuk dia. Moga-moga syurga untuk dia. Awak nak mendidik kita hadis ni bahawasanya orang tak apalah setuhan kita cikgu
Mari kita mati esok, kita boleh tahu siapa mandi jenazah kita. Anak kita tu berbolong seorang lah kepala, orang lain yang berurus jenazah kita. Mana orang anak tu? Cuma tak boleh cakap dia waktu tu. Kita boleh tahu siapa urus jenazah kita. Kemudian orang hantar dia kubur, sabut kita. Kita boleh tahu. Ruh mengetahui benda tu. Sebenarnya kita mengharapkan orang yang sembahyang kurang-kurang, orang yang sembahyang jenazah kita tu di kalangan orang yang baik-baik seramai 40 orang. Seramai 40 orang. Boleh lebih, alhamdulillah. Hari kita kena susun lah macam mana nak buat kat kampung kita ni. Pagi memotong pihak, kena hari Sabtu Ahad, Jumaat Sabtu boleh juga hari cuti. Kena hari kerja tak ada orang. Sebab tu dalam hukum fiqh, walaupun 2 orang sembahyang jenazah dah sah. Seorang pun tak apa. Cuma kita nak ambil manfaat daripada hadis ni, kita nak kena cari lah, supaya ramai orang yang sembahyang jenazah dia jadi di kalangan orang yang baik-baik, orang yang bagi-bagi. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman yang baik kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala memuliakan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Semoga kita selamatlah, insya-Allah selamat beramal. Semoga kita sentiasa memahami apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma khtim lana bil Islam, ya Allah matikanlah kami sebagai seorang Islam. Allahumma khtim lana bil iman, ya Allah matikanlah kami dalam keadaan memiliki iman. Allahumma khtim lana bis sa'adah, ya Allah matikanlah kami dalam keadaan mati yang paling bahagia. Wala taqdim alaina ya Allah bisyaqqa, jangan ya Allah jangan matikan kami dalam kecelakaan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah matikanlah kami dalam keadaan sebaik-baik kematian. Wala taqdim alaina ya Allah bi su'il khatimah, jangan ya Allah jangan matikan kami dalam keadaan seburuk-buruk kematian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Minta maaf banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.